Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim yang Arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada pagi ini yang penuh bermakna ini, saya berdiri di hadapan hadirin untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Hadirin yang dihormati, apakah yang dimaksudkan dengan negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya hidup dalam keadaan aman, bersatu padu dan mempunyai semangat cinta akan tanah air. Walaupun kita berdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri di bawah satu bendera yang sama, iaitu Jalur Gemilang. Persoalannya, mengapakah kita perlu bersama-sama membina negara bangsa? Pertama, kita perlu memupuk semangat perpaduan. Perpaduan merupakan asas kekuatan sesebuah negara. Tanpa perpaduan, negara akan menjadi lemah dan mudah berpecah belah. Sebagai murid sekolah, kita boleh menunjukkan semangat perpaduan dengan menghormati rakan-rakan yang berlainan kaum dan agama. Kita juga hendaklah bekerjasama dalam setiap aktiviti sekolah tanpa mengira latar belakang. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Hadirin sekalian, kedua, kita perlu mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Sikap jujur bertanggungjawab, hormat menghormati dan bertolak ansur dapat melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Apabila setiap individu mengamalkan nilai-nilai ini, masyarakat akan hidup dalam suasana yang harmoni dan sejahtera. Sesungguhnya, pembinaan negara bangsa bukan hanya tanggungjawab pemimpin, malah tanggungjawab setiap rakyat termasuk kita sebagai generasi muda. Selain itu, kita juga perlu menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Ilmu ialah senjata yang paling berharga dalam penggunaan negara. Ilmu yang rajin belajar hari ini menjadi doktor, jurutera, guru, saintis dan pemimpin pada masa hadapan. Oleh itu, kita hendaklah menggunakan peluang belajar yang diberikan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan diri, keluarga dan negara. Hadirin yang saya hormati, seterusnya kita perlulah menyemai semangat patriotisme. Kita hendaklah mengenali sejarah negara dan menghargai pengorbanan para pejuang yang telah berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti berbangga dengan identiti negara kita serta sentiasa menjaga nama baik Malaysia di mana sahaja kita berada. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, bersatu padu. Janganlah kita menjadi rakyat yang hanya menunggu perubahan, sebaliknya jadilah rakyat yang mencipta perubahan. Walaupun usia kita masih muda, sumbangan yang kecil mampu memberikan impak yang besar kepada negara. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menegaskan bahawa pembinaan negara bangsa memerlukan kerjasama semua pihak dengan perpaduan nilai murni, ilmu pengetahuan dan semangat patriotisme. Kita mampu melahirkan sebuah Malaysia yang lebih maju, aman dan sejahtera. Bersama membina negara bangsa, bersama melakar masa depan gemilang. Sekian, terima kasih.